Okey, aku baru lepas servis motor aku. Sekarang ni aku nak check sama ada level dia cukup atau tak. Okey, untuk motor Suzuki Gixxer 250, dia punya minyak enjin adalah 1200 ml. Aku dah isi 1.2 liter. Tapi kalau dalam keadaan sekarang, kita tak boleh nampak dekat bawah ni minyak tu cukup ke tak. Jadi aku perlukan tempat yang rata. Okey, kawasan rumah aku ni sana bukit sini rendah. Jadinya keadaan ni memang kita tak boleh dapat bacaan yang tepat. Jadi aku perlu tegakkan motor aku kat sini. Dalam keadaan ni motor aku lebih tegak. Jadinya untuk pastikan aku dapat bacaan tepat kat bawah ni, aku perlu tegakkan motor aku macam ni. Tapi macam mana nak tahu dia betul-betul tegak? Okey, cara aku akan tahan motor ni sampai dia rasa nak terbalik kat aku. Kemudian aku tegakkan slow-slow ke sana sampai rasa macam dia nak terbalik ke sebelah sana. Jadi bila dah nak terbalik ke sana, kau tahan sikit. Jadi dia balance, dia duduk tegak-tegak. Jadi kalau dekat sini, ini aku dah tahan. Dia nak terbalik ke sini, aku tolak ke sana sikit. Jadi dia betul-betul tegak. Aku boleh nampak minyak memang diparas full. Itu cara aku lah. Jadi aku harap video ni bermanfaat untuk korang. Sebab aku tengok ada orang dia tongkat dua ataupun pasang pedok. Bila pedok, tayar belakang jadi lebih tinggi. Jadi memang korang takkan dapat bacaan tepat untuk isi padu minyak enjin korang.